Kata dia. Berubat 30. Dah Hidup bersama 30. 39 dah anak pun. 39 tahun dah. Kahwin, saya berubat. Oh. Sampai hari ni jumpa ustaz. Tu dia. Oh. Dekat 40 tahun dah berubat. Ah. Oi. Dah betul lah. Pitang lu tiap, pitang ni tiap. Yalah kita pakai doa. Doa. Tapi Ikhtiar dia sampai jadi mati. Ah. Jadi gangguan dia semakin teruk. Saya kena sihir. Oh, kena sihir. Sihir pun banyak saya kena. Sebab bila dah mula masuk jin, hak lain pun berengkai masuk. Saya pun tak tahu nak kata sihir ni apa, lagu mana sihir ni apa, lagu mana. Tapi saya panjang saya pergi berubat ni Ustaz. Sipok tahun ni, buang ni sampai dah kata saya menjumpa tawakal jumpa Ustaz ni. Allah Ta'ala, aku nak pergi sini pula. Izinkan untuk aku nak perapih apa sihir apa yang aku kena ni. Ya. Kadang ada rasa macam bangkit ni yang anak Allah lah bangkit. Bangun ni. Ada cucu dia orang. Cucu si mewah seorang. Oh. Season. Bangkit ni Allah Ta'ala untuk cucu bangkit, nak tengok cucu untuk jaga ni tanggungjawab saya juga. Kan tak? Ha. Yalah. Macam kita hidup lagi ni kan. Iyalah. Ada sukatan. Tapi tak boleh. Nak peluk tak boleh. Ada sukatan kat dia. Oh. Nanyalah ha. Tak apalah. Kita pakai doa tu noh. Mana tahu saya ni yalah mak empit aja sebenarnya. Tapi tak tahulah. Dah orang mai tu dah Nabi pesan tunaikanlah hajat saudara kamu, itu ajalah. Baca penggelong mata. Baik. Jin. Kalau hang ada dalam badan kak aku dengan abang aku lah ni. Pertama hang masuk Islam lah Jin. Lepas tu hang pindah berangkut anak cucu hang pindah hidup masjid, ibadat, belajar agama di masjid. Yang kedua kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik dekat tuan hang Jin. Kami tak mau terima. Hang balik duduk, bukan balik saja, balik pergi tokak pungkok depa. Sebab yang ketiga aku bakar Jin. Aku janji aku akan bakar. Pasal bukti kata kami tak mau terima hang. Nanti hang cedera, hang mati aku tak tahu. Aku bukan niat nak bunuh hang. Hang pun makhluk Allah juga. Tapi nak ceritakan kami tak mau terima. Hang baliklah. Balik. Selesailah. Hang balik selesai. Kan? Hang dunia hang, kami dunia kami. Faham tak Jin? Hang baliklah. Hang balik kat tuan hang nah. Sayyidina Salman Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan dia bersuci sedaya mungkin serta dia menggunakan minyak di kepala dan janggutnya. Tak payah ketuk lah, aku tak takut. Ni hadis Nabi ni. Dengar hadis Nabi ni. Hang rasa panas ke? Panas? Pasal hang tak suka ni hadis Nabi. Kalam Nabi ni. Dia nampak sangat hang sombong. Patutlah hang ahli neraka. Sombong, bongkak. Sayyidina Salman Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan dia bersuci sedaya mungkin serta dia menggunakan minyak di kepala dan janggutnya atau dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk rapat sejak awal serta dia bersolat sunat sebanyak 2 rakaat yang dia mampu. Kemudian apabila imam mula berkhutbah, maka dia diam dan mendengar khutbah dengan penuh perhatian, maka pasti diampunkan baginya dosa semenjak Jumaat yang lalu. Tapi dia tak mati lagi pun. Hadis Bukhari. Puas hati aku. Hebat dah hadis Nabi tu. Bawa berubat.
Dia bakar lah, dia bakar lah. Bawa berubat. Aku nak pergi dari mampu di bawah senang. Aku meluat dah kat dia. Aku tak boleh terima dia. Sebelum ni pi berubat, aku hormat lah. Hari ni Dia jadi menantu aku. hari ni mai kat sini. Tahu tak ni anak aku ni. Hari ni mai kat sini, hang tahulah hebat tak hebat Al-Quran hadis ni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku suka dengan hadis Nabi ni. Hang tak suka sudah pi lah. Hang lah pi mampus lah. Hang balik kat tuan hang. Aku dah cakap dah tadi, hang balik je lah. Aku nak pergi anak aku senang je. Mengarut dengan dia bawa ni semua. Senang tak senang ke, aku tak peduli. Aku nak dengar hadis Nabi ni. Anak aku seorang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Muak mana nak tengok Tak apa bang, biar nak tengok terang mana. Aku tak suka kat dia. Aku tak suka kat mana. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa semasa mendirikan salah satu solat Jumaat, Nabi SAW telah bersabda, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ini ialah hari yang Allah telah jadikan sebagai hari raya untuk kamu. Maka hendaklah kamu mandi dan ambil beratlah untuk bersugi." Aku nak tengok siapa nak mampu. Hang tunggu tengoklah sa'i. Kan, nak tengok aku. Hang tunggu tengok siapa nak mampu. Kacau dia. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mandi pada hari Jumaat akan menghapuskan dosa-dosa sehingga ke pangkal rambut. Semua akan lerai satgi. Hang tu dengar Ustaz. Hang tu dengar lah, hang dah panas dah tu. Panas dah. Aku mula bakar kotek hang. Tak mau dengar, cakap aku. Aku ikat sampai nak mampu dia. Satgi aku buka habis lagi. Hang tu Ustaz. Mampu aku ikat. Aku tengok siapa, aku tak tahulah siapa nak mampu ke, nak terbakar pungkok ke, terbakar kotek, terbakar poin ke, hang tu tengok satgi. Tunggu Ustaz nah. Ni hadis Nabi ni. Nampak sangat kurang hajaknya hang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila hari Jumaat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang awal ke masjid dan seterusnya. Maka orang yang datang awal mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor unta. Kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor lembu. Kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor kibas. Dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor ayam. Dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan sebiji telur. Apabila imam telah datang untuk memberi khutbah, maka para malaikat itu melipat catatan-catatan mereka dan mendengar khutbah. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah dapat amal dan sampaikan. Bestnya dengar hadis Nabi. Seronoknya. Orang beriman seronok dengar hadis Nabi. Hang orang Islam ke? Hang jin Islam ke bukan Islam? Oh, dak hang bukan Islam lah. Oh, bukan Islam. Patutlah hang panas dengan hadis no, kesian kat hang. Ni bukti bahawa kalam Nabi, kalam yang mulia, kalam Nabi, kalam yang agung, kalam mulia, kalam yang ada nur, kalam yang ada hakikat. Tu dia. Alhamdulillah, hebatnya kalam Nabi.